Kalau ada masalah kan, tempat terbaik untuk kita luahkan kat mana? Kalau kita ada masalah, mungkin kita ni boleh kongsilah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang yang mungkin boleh cuba untuk faham kita, mungkin boleh jumpa kaunselor untuk dapatkan pandangan apa semua. Ya betul, semua tu boleh untuk kita gunakan. Tetapi yang paling faham kita, yang paling mendengar kita, yang tak pernah jemu untuk mendengar masalah kita, yang tak pernah jemu untuk bantu kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah adalah tempat kita mengadu. Tempat luahan terbaik adalah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, walaupun kita tidaklah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu cara macam kita dengan manusia, yang kita boleh dibelai, disentuh, dipeluk apa semua, mungkin tak macam tu, tetapi Allah akan datangkan ketenangan kepada hati kita ni. Allah akan berikan ketenangan kepada jiwa kita, fikiran kita yang mungkin bercelaru apa semua tu, Allah akan leraikan satu persatu. Yang penting kita kena ada keyakinan dan juga kita ada hubungan yang baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hubungan dengan Allah pun tak okey, macam mana Allah nak bantu semua tu? Memang Allah itu maha pengampun, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengasihi. Tapi kita kena manfaatkanlah. Jangan kita ada perasaan ego dan juga sombong, takut, malu untuk mengadu kat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak cerita pun Allah dah tahu dah. Tetapi apabila kita lafazkan, kita mengadu kat Allah dengan sebaik mungkin, masa tu Allah akan tahu kita ni perlukan dia. Kerana apa? Kerana kita ni adalah hamba-Nya.